Baik, itu makna pertama. Sekarang jom kita tengok makna yang kedua. Makna yang kedua hadirin sekalian ialah izzatul imtina'. Izzatul imtina' yang bermaksud keperkasaan Allah dalam hal menghalang. Keperkasaan jenis ini pula membawa makna dia yang maha kaya dengan zatnya. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, kita ni di peringkat membahaskan Asma'ul Husna Al-Aziz. Al-Aziz diambil daripada kata dasar Azza. Perkataan Azza itu sendiri, kalau kita belajar dari segi akar ummi saraf, dia merujuk kepada kata dasar Azaza. Okey, nak bagi mudah cakap, senang an-nutuq, senang nak cakap, Azza direngkaskan begitu. Tak apalah, itu terlampau ilmiah sangat, Ustaz tak nak pergi jauh-jauh. Jadi, di sini ada perkataan Izza, hampir sama, memberi maksudnya, apa dia? Allah Ta'ala yang Azza, Al-Aziz, tapi Azizul Imtina'. Allah Ta'ala yang maha berkuasa dalam menghalang. Mana bukti dia? Jom kita tengok dalam surah Al-A'raf, ayat 133. Ini semua adalah kita menikmati dengan Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, pegang kata kunci Ustaz ni. InsyaAllah sepanjang kita belajar Asma'ul Husna ni, Ustaz akan perkayakan dengan Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita semua terasa, ya Allah, makin aku kaji Al-Quran, makin aku kenal Allah Azza wa Jalla. Itu dia yang kita nak. Jadi, pada surah Al-A'raf ayat 133, Allah Azza wa Jalla berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين صدق الله العظيم. Yang bermaksud, maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Wah, mungkin tuan-tuan rasa macam tak faham lah Ustaz, apa hal ni? Tahu-tahu keluarnya belalang, kutu, katak ni. Para hadirin muslimin dan muslimat sekalian, baik. Ayat ini berkait dengan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Fir'aun ni semua kita maklumlah. Fir'aun dengan bongkak, dengan angkuh menyebut, Ana Rabbukumul A'la. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Sampai kau pekat dilihat Nabi Musa, Nabi Harun macam tak mampu nak mengalahkan Fir'aun. Okey. Tiba-tiba Fir'aun yang claim satu statement yang angkuh dan sombong, Ana Rabbukumul A'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Pada ayat yang lain apa Fir'aun kata, la in ittakhazta ilahan ghayra ja'alnaka minal masjunin. Kalau kamu ambil Tuhan selain daripada aku akan masukkan kamu semua wahai rakyat Mesir ke dalam penjara. Apalagi wahadil anhar tajri min tahti, wahai rakyat Mesir, tengok bagaimana sungai-sungai yang mengalir di bumi Mesir ini mengalir di bawah kekuasaanku. Wah, sombongnya. Tapi tengok bagaimana Allah yang bersifat izzatul imtina', Allah mengalahkan tentera-tentera Fir'aun. Macam mana cara Allah mengalahkan tentera Fir'aun? Dengan menghantar belalang, dengan menghantar kutu, dengan menghantar darah, memenuhi setiap penjuru kehidupan tentera-tentera Fir'aun. Wah, tiba masa nak minum air, buka peti ais, kenapa ni penuh dengan kutu ni, penuh dengan darah ni, buka air tempayan, kenapa ni penuh dengan darah, penuh dengan kutu, penuh dengan belalang ni. Okey, nak tidur malam tak boleh, sebab apa? Diserangnya kutu, darah, belalang dan sebagainya. Menyebabkan di kalangan mereka ada yang mati. Kenapa? Tentera-tentera Fir'aun yang mati diserang oleh kutu, diserang oleh belalang, diserang oleh darah. Ya Allah, ya Tuhanku. Kelakar kan bunyi kan? Cuba bayangkan, okey, pergi melawat ICU kitanya,
kenapa ni masuk ICU ni, kena serang kat kutu. Kita simpati pun rasa ada, rasa macam kelakar pun ada. Siapa dia ni komando yang duduk dalam ICU ni, komando ni kan hebat ni, kena serang kat belalang. Rasa simpati pun ada, rasa macam kelakar pun ada. Demikian juga tentera-tentera Firaun yang dianggap gagah, kuat, dipelihara, diternak oleh Firaun, makan cukup, minum cukup. Tiba-tiba bergelimpangan, mati. Bukan diserang oleh orang hebat-hebat, tetapi diserang oleh kutu, ulat, belalang, darah. Maka ini yang dikatakan bagaimana di pihak Firaun akhir sekali usaha untuk mengalahkan Nabi Musa, usaha nak mengalahkan Nabi Harun tak berjaya. Kenapa? Tentera-tentera Firaun dikalahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mana? Allah yang bersifat izzatul imtina, yang gagah perkasa, yang tidak boleh dapat dikalahkan, yang dapat menghalang daripada dikalahkan. Firaun cuba nak mengalahkan Musa. Mengalahkan Musa bermakna mengalahkan Allah Azza wa Jalla. Pastinya Firaun tidak mampu, kerana apa? Allah yang bersifat Al-Aziz, izzatul imtina. Itu maksud yang kedua.